Hina sangat ke panggilan Konoha ni? Mesti korang pernah dengar rakyat Malaysia panggil Indonesia ni sebagai Konoha. Istilah ni kadang-kadang kita boleh tengoklah dalam ruangan komen bila ada pergaduhan kecil antara netizen Malaysia dan Indonesia. Jadi mari kita faham dari mana asalnya dan kenapa perkataan ni wujud. Okey, sebenarnya info yang saya dapat ni tak ada bukti yang cukup kenapa Indonesia ni digelar sebagai negara Konoha dan kenapa rakyat Indonesia terasa hati bila mereka dipanggil Konoha. Lagipun saya tengok Konoha ni bukan ada maksud yang buruk pun. Dalam bahasa Jepun, Konoha ni bermaksud kampung tersembunyi di daun. Okay, sebenarnya istilah Konoha ni adalah nama sebuah kampung dalam anime Naruto. Dan dalam kampung ni pula dihuni oleh ninja-ninja yang kuat. Pertama sekali, kita kena faham yang gelaran Konoha ni bukan gelaran rasmi untuk Indonesia. Yang saya lihat, benda ni hanyalah budaya internet generasi sekarang yang bergurau dengan perkataan yang orang kata asal boleh. Macam contoh dulu di Malaysia, kalau ada yang tak puas hati, maka keluarlah istilah mak kau hijau. Mak kau hijau! Contohnya macam itulah. Seperti yang saya beritahu tadi, istilah Konoha ni sebenarnya berasal daripada anime terkenal Naruto. Dalam anime tu, Konoha adalah sebuah kampung yang dipenuhi dengan ninja yang kuat. Disebabkan Indonesia ni negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat ramai berbanding Malaysia, jadi netizen Malaysia ni jadikan Konoha sebagai metafora ataupun kiasan yang menunjukkan Indonesia ni adalah kumpulan netizen yang ramai dan kuat kaki klaim sesuatu. Itu je info yang saya tahu asal dari mana perkataan Konoha ni. Tapi penting untuk kita faham yang tak semua rakyat Malaysia ni menggunakan gelaran ni. Dan ramai juga yang merasakan ayat ni kurang sesuai atau boleh menyinggung perasaan negara jiran sebelah. Apapun, Malaysia Indonesia ni adalah negara serumpun. Kalau gaduh pun ibarat gaduh adik-beradik je.